Day 13 of the Ramadan edit, and our word for today is hening. Ada satu survey yang melibatkan a small group of CEO antarabangsa, dan dalam survey ini ia menunjukkan satu finding yang menarik, iaitu 80% daripada high performing leaders ada satu habit yang sama, iaitu mereka bangun awal. Seawal mana? Seawal 5.30 pagi, kerana mereka nak ada satu waktu yang special, iaitu waktu hening ni, di mana dalam waktu hening atau waktu awal ni tak ada distraction, tak ada noise, and while everyone else is still sleeping, they are already up and running. So it's a strategic head start for this small group of people. Tapi dalam bulan Ramadan ini, kita actually dapat lebih daripada sekadar productivity. Waktu sahur yang kita bangun tu adalah waktu yang agak hening untuk kita connect balik dengan Maha Esa. Inilah masa terbaik untuk kita solat tahajud, kita bertaubat, dan bila dunia sunyi, signal doa kita pun kita rasa agak lebih jernih. Jadi ini edit yang saya nak ajak buat bersama saya. Lepas saja kita solat tahajud dan sahur tu, jangan try not to tidur balik. Kita gunakan keheningan sebelum subuh ini untuk plan our day. Kita tengok balik jadual kita audit our goals, dan bila matahari naik je, kita dah 3 langkah ke hadapan berbanding dengan yang lain. Jadi hari ini, jom kita try this new habit, kita enjoy our waktu hening. Jumpa esok.